Hey guys, mengimbau kisah silam kutip buah gogo. Macam ni ya. Dulu-dulu sekecil-kecil kutip buah gogo guys. Mengimbau kisah silam guys, memang syahdu lah. Aku rasa macam balik kepada zaman kanak-kanak dulu lah. Macam ni lah dulu-dulu kan. Actually buah ni kan, kau tak tahu, buah gogo ni boleh buat rebus buah ni. Buah sawit ni rebus, basuh, rebus. Lepas tu kau sirakan dengan gula. Serius bang, tahun 80-an, tahun 90-an inilah buah yang aku makan dulu. Kakak-kakak aku buat kan. Sedap guys. Buah sawit sira nama dia. Okay, memang padu. Okay lah guys. Gila, mengimbau kisah silam je guys. Sawit pun tak besar mana. Ni. Sikit lagi besar ni. Buah dia besar, tandam besar. Okay. Aku dah sambung kerja. Cekidot guys. Bye. Kisah silam.